Okey, dalam video ni kita nak tengok contoh soalan yang dia boleh tanya berkenaan dengan siri dengan selari. Okey, ataupun series and parallel lah. So dekat sini kita ada satu litar elektrik di mana kita ada dua mentol X dan juga Y. Okey, so dia dah cakap kat sini mentol X and Y serupa. Okey. Okay, mentol X dan Y adalah serupa. They are similar bulk. Lepas tu dia kata diberi bekalan kuasa litar. Power supply itu adalah 3V. Maksudnya dua-dua ni, dua bateri, dua sel kering ni dia beri kita 3V. Lepas tu dia kata bila switch ditutup, ditutup tu maksudnya on Ditutup tu maksudnya on. Sebab nampak tak ni sekarang gambar ni switch tengah buka. Jadi bila kita tutup maksudnya nampak tak dia bersambung. Okay, jadi bila dia tutup on lah. Jadi bila dia on dia katalah the bulb will light up with normal brightness. Okay, maksud statement normal brightness ni adalah dia tak terang lebih daripada yang sepatutnya. Dia tak kurang terang. Maksudnya dia tak malap, dia tak terlebih terang. Dia betul-betul ikut label yang diberikan bila korang beli mentol tu. Contoh, katakanlah korang beli mentol. Lepas tu, dekat mentol tu, dekat dia punya label kan, dekat label tu ada tulis kan. Lepas tu dia tulis label dia adalah 30 watt. Contoh. Okay. 30 watt ataupun, jap. Dekat sini V kan. Okay, so 30V. So, bila diberi bekalan kuasa 30V, okay, dia akan menyala secara normal. Itu maksudnya. Okey, jadi sekarang dia kata pilih susunan yang betul bagi mentol X dan mentol Y. So, kalau tengok dekat sini, dia adalah siri. Kenapa dia siri? Sebab arus tu ada satu laluan sahaja. Okey, so arus lalu sini, dia lalu X. Lepas tu tak ada jalan lain, dia akan lalu Y. Okey, jadi sekarang ni X dan Y adalah bersiri. Lepas tu soalan tanya berapakah nilai bacaan voltmeter? Okey, ni kena hati-hati sebab 3V ni adalah untuk sel. Untuk dua sel. Okey, 3V ni adalah datang daripada dua sel dan X1 dan Y, X dan Y ni dia share 3V tu. Jadi korang kena ingat, kalau kita nak buat V, I ataupun R, kita ada dua cara kan? Kita boleh guna V equals Y R ataupun kita boleh guna persamaan litar, circle equation. So dalam kes ni cuba tengok, boleh tak kita buat V I R? Tak boleh. Kenapa? Sebab I tak ada, R tak ada. Tapi kita boleh buat persamaan litar. So, persamaan litar untuk V dalam series adalah V equals to V1 plus V2. So, dalam cerita ni V kita adalah 3. Lepas tu V1, V2 sama. Maksudnya V dekat sini, okay, katakanlah ni V1, ni V2 sama. Sebab mentol dia adalah mentol yang serupa. Jadi dekat sini V1 tambah V2, dua-dua adalah V. So, 2V contoh. Jadi, setiap satu ni, maksudnya sebab yang ni dia hanya baca yang ni sahaja kan. Jadi, dia adalah V sama dengan 1.5 V. Macam tu. Okay. Jika rintangan setiap mentol adalah 2.5 ohm, hitung bacaan ammeter. Again, hitung bacaan ammeter tu, meaning that they want you to find the value of current. Dia suruh cari I. Jadi kalau nak cari I, kita guna formula antara dua lah, VIR ataupun persamaan litar. Dalam kes ni tak boleh guna persamaan litar sebab kita tak ada I langsung. Kan? Jadi kita kena cari guna V equals to IR. Okay, kat sini korang ada dua cara. Cara yang pertama adalah guna yang ni sahaja. Y ni sahaja. Okay. So, bila kita guna VY, IY darab dengan R, Y sahaja. So, kalau lah kita guna V yang Y sahaja, dia adalah 1.5V. Kan? Sebab tadi kita dah dapat kat sini. So, kita nak cari dia punya I, R dia adalah 2.5 sahaja. Kenapa? Sebab dia dah cakap dah, setiap mentol adalah 2.5. So, 1.5 bahagi 2.5, kita akan dapat 0.6 ohm. So, I kita adalah 0.6 ampere. Sorry. Itu cerita kalau kita nak guna VIR. Okay. Tapi disebabkan I dia adalah sama kat semua tempat, kita boleh guna lagi satu cara. V total sama dengan I total R total. Nampak tak? Dia still VIR. Tapi korang kena pastikan maklumat yang korang masukkan tu betul. Jadi katakanlah dalam kes ni V total kita adalah 3. So kita kena cari I total. R total berapa? R total adalah 5. Kenapa 5? Sebab ini adalah 2.5, ini pun 2.5. Jadi bila tambah dapat 5. Kenapa tambah? Sebab kan dia adalah series. So series R1 tambah R2 lah. Jadi I adalah 3 bahagi dengan 5 dan kita akan dapat 0.6 ampere juga. Jadi itulah ceritanya dekat sini. Okay. Alright, habis. Sekarang kita tengok contoh soalan lagi. Ini pula kalau dekat sini dia cakap mentol ni
P dan Q tapi dia lita baru. Okey, dia kata diberi bekalan kuasa lita adalah 3V. Bila ditutup, mentol menyala dengan kecerahan normal. When switch is closed, close tu maksudnya on Tolong faham, dia adalah on. The bulb will light up with normal brightness. So, pilih susunan yang betul bagi mentol X dan Y. Jadi, salah. P dan Q lah kan kat sini. Okay, sorry. Ni adalah P dan Q. So, kalau P dan Q dalam cerita ni, kita tahu dia adalah parallel. Kenapa parallel? Sebab current datang, lepas tu dia split. Dia ada dua jalan. Okay, just in case ada yang terlepas waktu kita belajar series lari tu, kenapa Q ni tak termasuk? Kita hanya tengok, dia, walaupun technically walaupun technically voltmeter tu adalah selari dekat dalam cerita ni, tapi biasanya bila kita tengok cakap pasal selari ataupun siri tu, kita tengah cakap pasal komponen sahaja. Okay, so dalam soalan ni berapakah nilai bacaan voltmeter? Jadi ingat kita ada dua je bila nak cari V, I dan R, dua je biasanya. Sama ada kita guna V equals to IR ataupun persamaan lita. So tengok dekat sini, boleh tak kita buat V equals to IR? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab mana ada maklumat? Kan? Kita tak ada I, kita tak ada R. Tapi apa yang kita boleh buat adalah persamaan lita. So dalam kes ni jawapan dia adalah 3V je. Kenapa 3V je? Sebab ini kan parallel. So bila parallel, V sama dengan V1 sama dengan V2. Okey. Jika rintangan setiap mentol adalah 2.5, hitung bacaan ammeter. So ammeter ni, kalau tengok dekat sini, okay, untuk soalan ni pun kurang ada dua cara. Okey, soalan ni pun ada dua cara. Kita try buat cara yang pertama. Okey, cara yang pertama adalah kita cari R total dulu. Maksudnya kita buat V total sama dengan I total, R total. Macam tu. Jadi, V total adalah 3. Kita nak cari I total, R kena R total. So, R total 1 per R sama dengan 1 per 2.5 tambah 1 per 2.5. Okay, 1 per 2.5 tambah 1 per 2.5. Kita dapat apa? 0.8. Tapi itu adalah 1 per R. Ataupun korang boleh tengok dia jadi 4 per 5. 1 per R sama dengan 4 per 5. Tapi itu ke yang kita nak? Takkan kita nak R per 1. So, 5 yang kena bahagi dengan 4. Okay, 5 yang kena bahagi dengan 4. So, kita dapat 1.25 ohm. So, kat sini adalah 1.25. Jadi kita nak cari I adalah 3 bahagi dengan 1.25. 3 bahagi dengan 1.25, kita akan dapat 2.4 ohm. 2.4 ampere. Ni cara pertama. Kita guna VT. Cikgu nak tunjuk semua cara sebab nak bagi tahu bahawa dia ada lebih daripada satu cara. Okay, kalau kawan korang buat lain pun asalkan jawapan sama tu, most probably betul lah tu. Okay. Lepas tu hitung bacaan ammeter tapi cara kedua. Okay, cara kedua adalah kita cari VP dulu. Okay. VP adalah IP darab dengan RP. So, VP adalah 3 juga. Kenapa? Sebab ni adalah parallel. IP darab dengan R. Tapi R, kita tak payah cari R total. Kita cari RP je lah. RP adalah 2.5. So, carilah nilai I. I adalah 3 bahagi dengan 2.5. So, kita dapat apa? 1.2. Okay, 1.2 ampere. Lepas tu, kita cari VQ pula. VQ, IQ, RQ. Dalam exam tak payahlah tunjuk Q ni. Cikgu just nak bagi tahu bahawa dia lain. Okay, VP benda lain, VT benda lain. Macam tu. Okay, so V kita still 3. I kita tak tahu, R kita adalah 2.5 juga. Kenapa? Sebab dia dah kata mentol ni adalah serupa. Sebab tu kita tahu R dia adalah sama. So, I adalah 1.2 A balik. Okay, tapi, so IP kita adalah 1.2, IQ kita adalah 1.2 juga. Okay, sekarang dalam soalan ni dia nak bacaan ammeter. Reading of ammeter adalah IT. Nampak? I total. So, ingat balik dalamlah formula apa? Parallel. I total adalah I 1 tambah I 2. So, dalam kes ni, I total adalah IP tambah IQ. So, 1.2 tambah 1.2 dapatlah 2.4 ampere balik. Jadi point dia adalah walaupun korang cari guna cara yang berbeza, sepatutnya jawapan dia adalah sama. Okay? Alright, so jom kita try tengok contoh soalan yang seterusnya. Okay, ini adalah soalan pengiraan lah. Okay, mostly. Tapi jom kita tengok. Okay, kalau soalan tanya macam ni. Okay, soalan ubah suai. Seorang pelajar ingin menyambungkan satu pembakar roti dengan cerit dalam 1 liter. Okay, lepas tu dia tanya macam mana kita nak buat semua ni. Okay.
So, yang pertama sekali adalah susunan letak. Jadi, macam mana cara kita nak susun? Okey, cikgu terus bagi dia punya jawapan kat sini. Yang pertama, kita akan susun secara selari. Kenapa? Sebab kalau kita susun secara selari, apa yang kita buat adalah, tengok katakanlah ni bekalan kuasa. Sekejap. Ni adalah bekalan kuasa. Okey, lepas tu kita letak ini adalah kita punya cerik dan ini adalah kita punya toaster. Okey, ni adalah cerik dan ni kita adalah kita punya toaster. So, kita letak bekalan kuasa 240V kat sini. Jadi 240 ni, cerik pun akan dapat 240, toaster pun dapat. So, itu maksudnya setiap alat mendapat voltan bekalan kuasa seperti kadar kuasa. So, kalau korang macam kadar kuasa tu apa cikgu? Kadar kuasa ni adalah label ni. Yang 240, 400 ni. Yang ini sebenarnya korang akan belajar dalam subtopik last. Kadar kuasa tu apa? Tapi buat masa ni terima dulu. Basically, dia adalah label yang diberi dekat alat elektrik tu. So, itu satu. Jadi setiap alat akan dapat 240V. Okey. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah, tapi cikgu rasa jawapan yang pertama tu better lah. Okey. So yang kedua, lagi satu, korang boleh kata supaya rintangan berkesan bagi litak adalah lebih rendah. Reduce the effective resistance of the circuit. Sebab dekat dalam video sebelum-sebelum ni kita dah tengok kalau disusun secara selari, rintangan berkesan akan lebih rendah. Okay. Alright, lepas tu voltan bekalan kuasa kita akan pilih 240. Kenapa? Sebab, again, dia dah tulis dah dekat sini 240. Oh, kejap, sabar. Sorry, ada lagi satu jawapan yang better untuk selari ni. Bila kita pilih dia secara selari, apa yang korang boleh kata adalah kita boleh susun dia. Okay. Setiap alat boleh dihidupkan setiap alat boleh dihidupkan secara berasingan. Yang ni pun okey. Okey, setiap alat boleh dihidupkan secara berasingan. Each appliance, okey, ni sebenarnya reason paling utama. Each appliance is switched on or off independently. Independently. Apa maksud dia? Maksud dia macam ni. Okey. Kalaulah korang pasang dia secara siri. Korang pasang dia secara siri macam ni. Okey, ini Swiss. Okey, letak Swiss kat sini. Masalahnya adalah bila kita nak on, dua-dua akan on. Bila kita nak off, dua-dua akan off. Kan sebab dia dalam satu line yang sama. Jadi, kalau kita nak dia satu on, satu off, kita kena pakai selari lah sebab kita boleh letak Swiss kat sini. Nampak? Kita letak Swiss kat sini. Kalau nak on kan, kita on yang ni. Kalau nak on yang ni, kita on yang ni. Okey, jadi itu di antara reason yang kita boleh bagilah. So, setiap alat mendapat bekalan voltan yang sama. Lepas tu, rintangan berkesan lebih rendah. Setiap alat boleh dihidupkan secara berasingan. Okey, ataupun yang selalu cikgu jumpa, kalau satu rosak, yang lain masih boleh digunakan. Okey, if one of the appliance is broken, we can still use the others. Itulah jawapan yang selalu didengari lah, dibaca dekat dalam skema. Okey, next. Kita dah tahu voltan bekalan kuasa kita 240 sebab kita nak setiap alat ni mendapat 240. Okay, sebab tadi kita dah decide kita nak susun secara selari. Okey, jenis dawai penyambung ni kadang-kadang lah pelajar akan salah sebab dia macam dalam kepala dia bayangkan okey, pembakar roti cerik elektrik panas. So, bila panas mestilah elemen pemanas, mestilah nikrob. Salah sebab soalan cakap dawai penyambung. Dia tak kata pun alat pemanas. Dia kata connecting wire. So, bila dawai penyambung maksudnya dawai yang sambung dekat sini. Nampak kalau ada kabel kat sini yang sambung dekat soket tu. Macam tu. Jadi benda ni bukan ini yang kita nak panas. Kita nak kettle tu panas. Yes. Toaster tu panas. Betul. Tapi wire tu tak perlu pun panas. Jadi kita pilih kuprum untuk dapatkan rintangan yang rendah, konduktor arus elektrik yang baik. Good conductor of electricity ataupun low resistance. Okay. Last sekali adalah ketebalan dawai penyambung. So kita nak dia tebal. Again, konsep yang sama dengan tadi. Kita memang nak rintangan yang rendah. So kita kena wire yang tebal. Okay, jadi itulah ceritanya untuk soalan yang ini. Okay, sekarang kita tengok soalan yang seterusnya. Okay, so sekarang kita teruskan dengan soalan yang baru. Okay, dekat sini soalan perbandingan. Okay,
Kat sini dia kata darjah 4.1 dan 4.2 menunjukkan komponen elektrik dalam lita ringkas. Diagram 4.1 and 2 shows electrical components in a simple circuit. Question pertama, apakah yang dimaksudkan dengan rintangan? So, rintangan ni, okay, what is the meaning of resistance? Korang boleh tengok dekat dalam video asal tu, dia kan guna formula V equals to IR, tapi kita nak R. So, R adalah V per I. Tapi jangan tulis yang ni. Kita kena tulis ayat dia lah. So, rintangan, okay, korang boleh check dalam buku nota. Rintangan ataupun tengok dalam video sebelum ni, rintangan adalah nisbah beza keupayaan, okay, kepada arus dalam satu konduktor. Okay, dia adalah beza keupayaan, nisbah beza keupayaan pada arus dalam satu konduktor ataupun ratio of potential difference to current in a circuit. Okay, alright. Soalan seterusnya pula, hitungkan rintangan berkesan lita 4.1 dan 4.2. Calculate the effective resistance. Okey, sekali lagi nak remind korang, kalaulah nampak contoh soalan kata cari V, I ataupun R, apa kita punya macam thought process dalam brain kita nak buat apa? Pertama, kita kena fikir formula V equals to IR. Tengok boleh ke tak? Kalau boleh, bagus. Kalau tak boleh, tak ada masalah. Guna persamaan lita ataupun circuit equation. Okay, so dalam soalan ni dia kata cari R. Jadi kalau tengok dekat sini, kalau nak guna circle equation, formula dia adalah 1 per R sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Ada tak maklumat? Okay, ada tak maklumat untuk R ni? Tak ada kan? So tak bolehlah pakai yang ni. Jadi apa yang tinggal? VIR lah. So untuk 4.1, kita punya V adalah 5, kita punya I adalah 3.33. So carilah R. So R kita adalah, okay, 5 bahagi dengan 3.33 dapat 1.5. Okay, technically 1.50112. Tapi kalau korang buat, sebenarnya 3.33 ni kita akan dapat 1.5 lah. 1.5 ohm. Okey, ini adalah untuk 4.1. Kena cakap lah, ni adalah untuk 4.1. Okey, untuk 4.2 sama juga, kita tak cukup maklumat untuk buat persamaan lita. Okay, we do not have enough information for circuit equation. So what we can do is using V equals to IR, di mana V dia adalah 5 sama dengan I kita tak tahu, tapi kita tahu R kita adalah, kita dah tahu I kita adalah 5. R kita adalah tak tahu. So R adalah 1 ohm. Macam itulah. Okay, habis kat situ. Sekarang, berdasarkan 4.1 dan 4.2 bandingkan. Okay, untuk soalan perbandingan, okay, tengok dekat sekolah korang cikgu ajar macam mana. Adakah dia guna ayat? Kalau cikgu korang ajar pakai ayat, buatlah pakai ayat. Kalau pakai simbol, pakailah simbol. Okay, itu tak ada isulah. Okay, jadi dalam cerita ni jumlah perintang. So kita boleh nampak dalam 4.1 jumlah perintang dia lebih kecil daripada 4.2. Okay, so kita boleh tulis dekat sini jumlah perintang 4.1 lebih kecil ataupun lebih sedikit dari, kurang dari 4.2. Jumlah perintang tau, bukan rintangan. Jumlah perintang. Maksudnya dekat sini ada 1, 2. Yang ini ada 1, 2, 3. So, the number of resistors, okay, number of resistors in 4.1 is less than 4.2. Itulah. Alright, siap. Okay. Rintangan berkesan. Okay, rintangan berkesan kita dah calculate tadi. Ini adalah, ingat effective resistance tu basically total resistance. So this is for 4.1, this is for 4.2. So dekat sini rintangan berkesan kita akan kata, okay, rintangan berkesan dalam 4.1 lebih tinggi dari 4.2 ataupun tulislah rajah tu kan. Okay. So effective resistance in 4.1 is higher than 4.2. Okay. Siap dekat situ. Last sekali adalah bacaan ammeter. So bacaan ammeter dia dah suruh bandingkan dekat sini lah. Jadi kita boleh kata bacaan ammeter. So basically arus lah. Okay. So bacaan ammeter 4.1 lebih
rendah atau lebih kecil atau kurang dari. Pun dikira samalah kan. Kurang dari 4.2. Okay. Reading of ammeter in 4.1 is less than 4.2. Okay. 4.1 is less than 4.2. Macam tu lah. Alright. So, berdasarkan jawapan, nyatakan hubungan. Okey, hubungan ingat kita kena jawab semakin-semakin kan kalau untuk soalan yang kat sini. So, kalau tengok dekat sini, plan dulu. Plan dulu, jumlah perintang. Kat sini ada 2, kat sini. Lepas tu dia minta dengan bacaan. Bila perintang 2, bacaan dia 3.33. Bila perintang dia 3, bacaan dia adalah 5. Jadi nampak tak bila jumlah perintang bertambah, bacaan emitter berkurang. Sorry. Bila jumlah perintah bertambah, bacaan emitter pun bertambah. Okay, jadi kat sini itulah ayat dia semakin-semakin. Semakin bertambah jumlah perintah, semakin bertambah bacaan emitter. Okay. When ataupun as the number of resistors increases, the reading of the ammeter increases. Itu lah. Okay, lepas tu kita tengok balik juga tadi. Okay, sekarang dekat soalan yang kedua dia kata jumlah perintang dengan rintangan berkesan. Okay, so jumlah perintang, bila perintang tu ada 2, rintangan berkesan dia berapa? Tengok balik kat atas tadi. Allah. Bila jumlah perintah dia 2, bacaan dia adalah 1.5. Calculation kita. Okay, calculation kita adalah 1.5 ohm. Bila dia 3, calculation kita tunjuk 1 ohm. Jadi dekat sini kita cakap jumlah perintang tu satu naik satu turun lah. Semakin bertambah jumlah perintang, semakin berkurang rintangan berkesan. Okay. So as the number of resistors increase, the effective resistance decreases. Macam tu lah. Satu naik, satu turun. Okay, last sekali. Ramalkan bacaan emitter kalau tiba-tiba dalam 4.2 tu dalam siri. Okay, ni korang boleh try test. Okay, maksudnya kau klik balik atau ingat balik dalam video sebelum ni, dalam video rintangan berkesan. Okay, dalam video rintangan berkesan, cikgu ada kata, kalau di dalam series, R dia akan bertambah. Okay, R dia akan bertambah. Sebab R adalah R1 tambah R2. Tapi bukan tu soalan dia. Soalan tanya ammeter reading. So ingat, V equals to IR. I adalah V per R. Jadi I dan R ni adalah inversely proportional, berkadar songsang. Jadi kalaulah satu tu bertambah, satu lagi akan berkurang. So dalam soalan ni dia tanya apa jadi kalau kita letak dalam siri R bertambah. So bila R bertambah, I akan berkurang. So ramalkan bacaan, bacaan akan berkurang ataupun the reading will decrease. Itulah. Siap. Okay, jom tengok soalan seterusnya. Rajah menunjukkan litar elektrik yang ringkas, dua perintang disambung secara bersiri. Ni dua ni adalah bersiri. Okay, apakah yang dimasukkan dengan arus? So, kalau korang masih ingat, arus adalah berdasarkan formula I equals to Q per T. So, setiap kali ada T, dia adalah kadar. Whenever you see a value is being divided by T, then the definition should have rate of something. So, dalam kes ni, kadar apa? Tengok dekat atas dia adalah Q. So, Q tu adalah charge. So, kadar pengaliran charge dalam satu konduktor. Okey, kadar pengaliran charge dalam satu konduktor. Atau, bahasa Inggeris dia adalah rate of flow of charge in a conductor. Macam itulah. Okey, soalan B. Tandakan arah pergerakan elektron. Okey, elektron. Okey, kita kena faham elektron adalah negatif. The charge of electron is negative. So, negatif dia pergi mana? Daripada negatif dia akan pergi positif kan? So, maksudnya
dari sini ke sini. Ini adalah direction. Kalau current terbalik tau. Kalau arus terbalik. So macam contoh kalau current arah kalau arus arah sini, elektron arah sini. So dalam soalan ni daripada negatif ke positif, so jawapan dia adalah dari Y ke X. Okay, next. Setiap perintang adalah 0.5 ohm. Okay, given that every single resistance is 0.5, 0.5 dan voltmeter semasa litar ditutup adalah V. Tutup tu maksudnya on Okay, so maksudnya sekarang dia adalah 2V. V total kita ada, salah. Dia kata voltmeter. So voltmeter tu maksudnya bacaan dia ni sahaja 2V. Tu penting tau. Korang kena tengok V mana ni. Okay, V yang dia tengah cakap ni voltmeter lah. Okay, soalan pertama kira rintangan berkesan litar. So again, bukanlah nak kata. Tapi kalau korang ingat lah, cikgu kena ulang banyak kali ni supaya dah biasa. Supaya korang dengar, ingat. So VIR bila nak cari ada dua biasanya. Satu korang boleh guna V equals IR. Yang kedua boleh guna persamaan litar. Soalan suruh cari R. Okay, jadi sekarang ni kalau persamaan litar, R adalah R1 tambah R2. Boleh settle tak? Boleh, siap lah. R sama dengan R1 tambah R2. So 0.5 tambah 0.5 dapatlah 1 ohm. Nampak? Okay. Tak payah buat VIR. Kenapa? Sebab I pun tak ada. Macam mana nak buat VIR? Sebab tu kita buat persamaan litar. Okay. Sekarang, kira bacaan ammeter. So, ammeter dekat sini. Jadi, bila ammeter, kita tahu dalam series circuit, in a series circuit, the ammeter reading ataupun the current will be E equals to I equals to I1 equals to I2. Masalahnya dekat sini, mana ada? Kan, masalah kat sini mana ada? Mana-mana I ni. So, terpaksalah V equals to IR. Okay, so dekat sini, V kita adalah 2. Itu je yang kita tahu. V kita adalah 2. Okay, sekarang ni, jap, ni nak cakap. Katakanlah ni adalah P, ni adalah Q. Cikgu label ni adalah P, ni adalah Q. So, V yang kita pakai VP ke VQ ke total? Kita pakai VP kan? So, bila kita pakai VP, maksudnya I kenapa? IP lah. R kenapa? RP lah. Nampak? So, I kita tak tahu. R kita jangan pakai 1, pakai 0.5. Sebab dia adalah kita V yang kita tengah pakai tu VP je. Kalau nak pakai V total boleh, tapi kita kena apa kalau kita nak cari guna R total boleh, tapi V tu kena V total jugalah. Tapi kat sini tak ada. Kita hanya ada V yang 2V ni saja. So 2 bahagi dengan 0.5 dapat 4. 4 apa? 4 ampere. Okey, 4 ampere. Macam itulah cerita dia. Okey, next. Sekarang betul kan 2 bahagi 0.5 sama sekejap. 2 bahagi 0.5 betul lah 4. Okay, siap dekat situ. By the way, kalau kita letak ammeter kat sini sekalipun bacaan dia sama Sebab apa? Sebab I dia adalah sama. Okay, siap. Next. Satu konduktor disambung secara selari pada perintang X dan Y. So, tengok dekat sini. Maksudnya, litar dia sama je macam tadi. Tapi tiba-tiba dia letak satu konduktor. Okay, so satu konduktor. So, bila dia kata konduktor, maksudnya rintangan dia sangat rendah. Okey, jadi soalan tanya apakah yang terjadi pada bacaan ammeter? What happens to the reading of the ammeter? Biasanya kalau nak pakai konduktor ni, biasanya dia kata letak kuprum. Contoh. Okey, dia letak satu wayar kuprum yang selari kat sini. Dia tanya apa jadi pada bacaan ammeter. Okey, ni cikgu nak explain sikit. Yang pertama, contoh katakanlah tadi, okey, kita tahu bahawa benda ni adalah 0.5 ohm, ni pun 0.5 ohm. Jadi bila arus mengalir, current flow, kita tahu total R adalah 0.5 tambah 0.5. So total R kita adalah 1 ohm. Okay, tapi sekarang ni tiba-tiba kita letak wire ni. Bila kita letak wire, korang kena ingat macam ni. Current tu sama je macam kita, suka benda senang. Mestilah, tak tahulah kan, tapi biasanya mestilah kita ada dua jalan. Dua-dua jalan yang sama je ending dia. Okey, tapi satu jalan susah, satu jalan senang. Satu susah, satu senang. Mana yang kita pilih? Kita pilih jalan senang kan? So, bila kita pilih jalan senang sama dengan current. So, sekarang dia ada dua option. Okey, sekarang dia ada dua option. Satu option yang ada rintangan. Satu lagi adalah option konduktor yang mudah. So, dipilih mana? Mestilah dipilih yang ada konduktor. So, bila dipilih jalan konduktor ni, maksudnya dia tak lalu dah sini. Maksudnya current tu bila dah ada satu jalan yang jauh lebih mudah, dia dah tak pakai dah resistance. Okay, so dia akan pergi dekat satu lagi tu. Jadi,
Apa yang berlaku adalah tinggal rintangan yang lalu yang ada adalah 0.5. Okey, sebab apa? Sebab dia dah pilih jalan yang lebih mudah. Okey, jadi bila dia dah pilih jalan yang mudah, 0.5 dia dah tak lalu. So total resistance kita daripada 1 sekarang tinggal 0.5 ohm sahaja. Tapi bukan tu question dia. Question tanya pasal ammeter. So V equals to IR, I equals to V over R. Jadi sekarang kita tahu rintangan kita dah rendah, I kita jadi apa? Bertambahlah. So what happened to the reading of the ammeter? Kita boleh kata reading dia increase ataupun tambah. Soalan ni tak adalah komen, tapi kalau dia keluar tak adalah terperanjat. Macam tu. Okay, so itulah ceritanya. Jadi ini adalah video untuk tunjuk latihan lah. Jadi dalam video seterusnya kita akan tengok berkenaan dengan DGE dan juga rintangan dalam. Maksudnya kita dah habis dah subtopik 3.2. Alright, so itu sahaja buat masa ni. Terima kasih. Assalamualaikum.